Lautan manusia memenuhi jalan-jalan di Iran. Dari Tehran hingga ke kota suci Qom, orang ramai berdiri berjam-jam untuk mengikuti perjalanan terakhir seorang pemimpin yang telah berada di puncak negara itu selama hampir 4 dekad. Angka sebenar kehadiran mungkin berbeza mengikut laporan, tetapi itu bukannya persoalan utama. Apa yang jelas, skala manusia yang turun ke jalan memang sangat luar biasa. Jadi siapa sebenarnya Ali Khamenei dan bagaimana seorang pemimpin Iran boleh mempunyai pengaruh begitu besar sehingga kematiannya menarik lautan manusia serta delegasi dari pelbagai negara? Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Untuk memahami apa yang berlaku di jalan-jalan Iran, kita perlu kembali ke tahun 1989. Ketika Ali Khamenei mengambil alih sebagai pemimpin tertinggi, dunia masih berada di penghujung Perang Dingin. Kesatuan Soviet belum runtuh, tembok Berlin masih berdiri dan Saddam Hussein masih memimpin Iraq. Iran pula baru sahaja keluar daripada perang selama 8 tahun dengan Iraq, yang mana sebuah konflik panjang yang meninggalkan kesan besar terhadap negara itu. Pada Jun tahun yang sama, pengasas Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, meninggal dunia. Ali Khamenei yang ketika itu merupakan Presiden Iran, kemudiannya dipilih sebagai penggantinya dan sejak itu beliau berada di puncak kepimpinan negara selama 36 tahun. Dalam sistem Iran, pemimpin tertinggi merupakan kedudukan tertinggi negara dengan pengaruh besar terhadap angkatan bersenjata, dasar keselamatan dan hala tuju strategik Republik Islam. Sepanjang lebih 3 dekad Khamenei memimpin, landscape geopolitik dunia berubah dengan begitu besar. Hanya beberapa bulan selepas beliau mengambil alih, tembok Berlin runtuh dan 2 tahun kemudian Kesatuan Soviet berakhir sekaligus membuka era baharu yang menyaksikan Amerika Syarikat muncul sebagai kuasa paling dominan di dunia. Tidak lama kemudian, Perang Teluk meletus. Serangan 11 September pada 2001 pula mengubah dasar luar Washington dan membawa tentera Amerika Syarikat ke Afghanistan sebelum Saddam Hussein dijatuhkan selepas pencerobohan Iraq pada 2003. Perubahan terus berlaku pada dekad berikutnya apabila Arab Spring menggoncang Timur Tengah dan Afrika Utara. Beberapa pemerintah yang telah berkuasa selama puluhan tahun telah dijatuhkan, termasuk Muammar Gaddafi di Libya. Perang kemudian tercetus di Syria sebelum ISIS muncul sebagai ancaman besar di Iraq dan Syria. Dalam tahun-tahun berikutnya, persaingan Iran dengan Israel pula semakin terbuka sehinggakan kedua-duanya akhirnya terlibat dalam konflik perang secara langsung. Sepanjang tempoh ini, pemimpin dunia datang dan pergi, sementara Iran sendiri menyaksikan beberapa presiden silih berganti. Namun di puncak sistem negara ini, Khamenei terus kekal sebagai pemimpin agung. Panjangnya pemerintahan Khamenei bukan satu-satunya perkara yang menjadikan beliau penting. Dalam tempoh yang sama, kedudukan Iran di Timur Tengah turut berubah dengan begitu besar. Ketika Khamenei mengambil alih kuasa, Republik Islam Iran baru berusia sekitar 1 dekad dan negara ini baru keluar daripada perang yang panjang. Hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat telah terputus, ekonomi mereka berhadapan dengan tekanan dan masih timbul persoalan sama ada sistem yang dibina Khomeini mampu bertahan selepas kematian pengasasnya. Khamenei sendiri pada awalnya dilihat oleh sebahagian pemerhati sebagai pengganti yang tidak mempunyai karisma dan kedudukan agama setanding Khomeini. Namun sepanjang pemerintahannya, beliau perlahan-lahan mengukuhkan kedudukan dan membina pengaruh yang semakin besar dalam struktur negara. Dalam masa yang sama, Iran turut berhadapan tekanan yang semakin kuat dari luar. Hubungan dengan Rusia dan China menjadi semakin penting ketika Tehran berdepan tekanan berterusan daripada Amerika Syarikat dan sekutunya. Antara isu terbesar yang membayangi hubungan Iran dengan dunia ialah program nuklearnya. Perundingan berlangsung selama bertahun-tahun sebelum perjanjian nuklear dicapai pada 2015, tetapi ketegangan kembali meningkat selepas Amerika Syarikat keluar daripada perjanjian itu pada 2018. Pada masa sama, sekatan perdagangan terus menekan ekonomi Iran, manakala hubungan Tehran dengan Washington dan Israel semakin tegang. Walaupun berdepan dengan pelbagai tekanan, Iran terus bertahan. Dan menjelang penghujung pemerintahan Khamenei, Iran telah muncul sebagai salah satu kuasa utama di Timur Tengah. Apa yang lebih menarik, Khamenei bukannya pemimpin yang membina pengaruh melalui lawatan ke seluruh dunia. Selepas menjadi pemimpin tertinggi, beliau lebih banyak berada di Iran dan jarang dilihat di sidang antarabangsa atau bersama pemimpin barat. Namun sepanjang pemerintahannya, pengaruh Tehran berkembang jauh melampaui sepadan negara. Di Lebanon, Hezbollah berkembang menjadi kekuatan politik dan ketenteraan yang penting.
Selepas kejatuhan Saddam Hussein, Tehran memperoleh ruang lebih besar untuk membina hubungan dengan parti politik dan kumpulan bersenjata di Iraq. Apabila Perang Syria tercetus, Iran pula berdiri di belakang kerajaan Bashar al-Assad. Berbeza dengan Amerika Syarikat yang bergantung pada pangkalan tentera dan Pakatan Pertahanan Rasmi, Iran ini lebih banyak membina pengaruh melalui hubungan dengan kelompok politik dan kumpulan bersenjata tempatan. Kor Pengawal Revolusi Islam termasuk pasukan Quds memainkan peranan penting dalam mengurus rangkaian sekutu ini dan memperluaskan pengaruh Tehran di Timur Tengah. Sebagai pemimpin tertinggi, Khamenei berada di puncak struktur yang menentukan hala tuju keselamatan Iran. Sebab itu, Khamenei tidak perlu berada di Baghdad, Damsyik atau Beirut untuk menjadikan pandangannya penting kerana pengaruh Tehran sudah lama sampai ke sana. Kedudukan itu menjadikan setiap kenyataannya mengenai Amerika Syarikat maupun Israel sentiasa akan diperhatikan, sementara pandangannya terhadap rundingan nuklear sering dianalisis untuk memahami hala tuju Iran. Namun pengaruh Khamenei bukan hanya dapat dilihat dalam politik sahaja. Selepas kematiannya, lautan manusia yang memenuhi jalan raya menunjukkan sisi lain pengaruh tersebut. Bagi sebahagian besar rakyat Iran, Khamenei merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi yang pernah mereka kenali. Beberapa generasi membesar ketika beliau berada di puncak negara melalui sekatan ekonomi, krisis nuklear dan konflik berpanjangan dengan Amerika serta Israel. Bagi penyokongnya, tempoh panjang itu membentuk imej Khamenei sebagai simbol pendirian Iran yang enggan tunduk kepada tekanan luar. Cara beliau meninggal dunia juga menguatkan lagi imej tersebut. Khamenei terbunuh dalam serangan pada 28 Februari 2026 ketika berada di pejabatnya bersama-sama beberapa ahli keluarga yang turut terkorban. Bagi penyokong Iran, kematian seperti ini mudah dikaitkan dengan syahid, pengorbanan dan penentangan yang sudah lama kuat dalam naratif politik Iran. Apatah lagi, Khamenei menghabiskan puluhan tahun memberi amaran tentang ancaman Amerika dan Israel sebelum akhirnya terbunuh dalam serangan dari dua pihak ini. Sebab itu, apabila upacara pemakaman berlangsung di Tehran dan Qom, lautan manusia memenuhi jalan raya. Mereka mungkin datang dengan sebab yang berbeza, sama ada melihat Khamenei sebagai ulama, menyokong Republik Islam Iran atau menganggapnya sebagai simbol ketika Iran berhadapan musuh luar. Namun skala kehadiran itu tetap menggambarkan betapa besarnya pengaruh yang dibina Khamenei sepanjang hampir 4 dekad. Pengaruh Khamenei juga turut dapat dilihat melalui kehadiran delegasi asing. Lebih 100 negara dilaporkan menghantar wakil dengan sekitar 100 delegasi asing hadir dalam rangkaian penghormatan tersebut. Mereka ini bukan semuanya negara Syiah atau negara Islam, tetapi kehadiran mereka menunjukkan bahawa pemakaman ini turut mempunyai nilai diplomatik kerana dalam hubungan antarabangsa, siapa yang hadir dan tahap perwakilan yang dihantar boleh membawa mesej tersendiri. Namun fenomena lautan manusia di Iran sebenarnya jauh lebih lama daripada Khamenei. Dalam tradisi Syiah, berkabung telah lama menjadi cara masyarakat berkumpul dan mengenang mereka yang telah pergi. Di dalam tradisi ini ialah peristiwa Karbala dan kematian Imam Hussein yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam sejarah masyarakat Syiah. Daripada peristiwa ini, ia berkembang menjadi tradisi Azadari atau upacara berkabung yang menjadi sebahagian penting dalam kehidupan agama dan sosial masyarakat Syiah di Iran. Budaya berkabung dalam masyarakat Iran juga dapat dilihat dengan lebih jelas selepas Ruhollah Khomeini meninggal dunia pada 1989. Associated Press melaporkan sekitar 10.2 juta rakyat Iran menghadiri pemakamannya sehingga jumlah manusia yang terlalu besar menyebabkan proses pengebumian terganggu sebelum dapat diteruskan semula. Bagi penyokongnya, Khomeini bukan hanya dilihat sebagai pemimpin negara tetapi wajah revolusi yang menjatuhkan Shah dan melahirkan Republik Islam. Fenomena hampir sama muncul 3 dekad kemudian apabila Qasem Soleimani, seorang jeneral yang tidak pernah menjadi presiden atau pemimpin tertinggi, terbunuh dalam serangan Amerika pada Januari 2020. Ratusan ribu manusia memenuhi jalan-jalan Tehran, sementara orang ramai turut berkumpul di beberapa bandar lain untuk mengikuti upacara pemakamannya. Skala pemakaman Soleimani menunjukkan bahawa di Iran, besarnya penghormatan terhadap seseorang tidak semestinya bergantung pada jawatan yang dipegang, tetapi terletak pada apa yang diwakilinya. Khomeini menjadi simbol revolusi, manakala Soleimani dilihat penyokongnya sebagai wajah kekuatan Iran di luar sempadan. Manakala Khamenei pula menghubungkan kedua-dua era tersebut. Sebab itu, dalam konteks inilah, skala pemakaman Khamenei mungkin lebih mudah untuk difahami. Perjalanan terakhir Khamenei turut disusun melalui beberapa lokasi penting.
Iran mengatur rangkaian upacara selama hampir seminggu, bermula di Tehran sebelum diteruskan ke Qom, Najaf dan Karbala di Iraq. Jenazahnya kemudian dibawa ke Mashhad untuk dikebumikan. Tehran ialah pusat kuasa Iran, manakala Qom merupakan antara pusat keilmuan Syiah terpenting di dunia. Najaf dan Karbala pula mempunyai kedudukan besar dalam sejarah Syiah, sementara Mashhad bukan sahaja sebagai kota kelahiran Khamenei, tetapi turut menempatkan makam Imam Reza. Dengan kata lain, perjalanan terakhir Khamenei melalui beberapa pusat politik dan keagamaan yang dekat dengan sejarah Iran. Jadi kenapa pemakaman pemimpin Iran sering menarik manusia dalam jumlah begitu besar? Mungkin jawapannya tidak pernah terletak pada satu sebab sahaja. Tetapi dalam kes Khamenei, lautan manusia yang memenuhi jalan raya menjadi penutup kepada perjalanan seorang pemimpin yang berada di puncak Iran selama 36 tahun. Satu era telah berakhir dan jutaan manusia datang untuk menyaksikan perjalanan terakhirnya.